Ni kuah laksa yang bertengok sat. Dia punya color pun cantik. Tak mudah. Kok semua sedap. Sedap. Wanda sampai dah dekat kedai laksa Kok Hampa dan juga Hut Kopi di Maklum Pekan Darat Sungai Dua. Daripada sana Sungai Dua, hampa tengok sebelah sini minimarket GMS. Kok Hampa jual laksa, Hut Kopi di sini. Kedai laksa Kok Hampa ni tepi jalan sahaja. Hampa nak parking di belakang, banyak tempat parking. Tempat duduk depan ni kat belakang pun ada lagi. Ni kedai dia. Ni dia punya laksa. Kalau nak beli bungkus, ni dia punya kuah tu. Duduk tengah mekuak tu dengan wangi. Menu dah harga laksa ada di sini, pun boleh tengok. Murah. Ramen pun ada. Ni menu-menu ayak yang ada kat sini. Wafer pun ada. Tengok wafer dia semua. Macam-macam ayak ada kat sini. Lokcing. Ni dia punya lokcing. Hampa boleh pilih. Harga pun murah. Nak yang ni 5, yang ni 4. Geram lah tengok kuah laksa dia. Siap dah laksa Wanda. Ya Allah. Dia dengan telur sebiji dia tu. Laksa Wanda dah siap dah. Tara. Favorite Wanda. Ni laksa dia, telur sebiji. Menu killer adalah laksa. Sebab tu laksa sampai dia kuah panas. Mau. Ni double coklat. Jito apple. Saja. Sikit. Yang dah dulu bagi manis ni turun bawah. Ambil yang atas ni dia turun manis. Sedap. Dekat hampa di sini cuti setiap hari Ahad. Dan hari Ahad dia berniaga di Bertam Street Market di Sunshine, Kepala Batah Bertam. Sedapnya. Ya Allah, sedapnya kok. Kak hampa ni setiap Jumaat, Sabtu, Ahad dia berniaga di Bertam Street Sunshine, Kepala Batah Bertam. Hampa boleh dibeli di sana. Dekat sini menu killer dia laksa. Lepas tu dia ada lokcing dan ayak-ayak dah semua sedap-sedap. Sedap! Buah kena ayak mojito dia punya apple ni. Lokcing pun ada. Panas sedap. Dia orang kata laksa ayak tangan mok-mok, makan-makan terasa sedap. Lapak laksa tengah-tengah malam pun boleh main. Sebab Kok Hampa ni dia buka pukul 1 tengah hari sampai 10 malam. Dia punya kuah lokcing memang lain pada yang lain. Yang ni memang dia buat sendiri. Sedap. Dia punya kuah lokcing memang sedap sangat-sangat. Terasa. Wafer peanut butter. Lembut doh ni. Lembut rapuh ni. Dia punya peanut butter berlambut tak kedekut boleh nampak tu. Tu peanut butter dia. Punya peanut butter. Dah. Panas. Kok wafer sedap lah kok rangup. Kamu tak makan cucuk cempedak hari ni ada dekat Kok Hampa. Kau goreng tadi ya Allah wangi lah ni panas-panas ni. Makan panas-panas baru sedap. Nak mau rangup, sedapnya. Ya Allah sedapnya dia punya tepung rangup dengan cempedak dia sedap manis. Bukan senang nak dapat cucuk cempedak hampa, tambah-tambah sedap macam ni. Rangup sebelah minimarket JMS. Hampa pergi saja minimarket JMS. Kedai Kok Hampa ni melekat ke daripada pukul 1 tengah hari sampai 10 malam. Di Pekan Darat, Sungai Dua, Pulau Pinang.